Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Kita berjumpa sekali lagi dalam satu lagi episod Malam Seram. Kali ini saya nak bacakan kisah seram tentang diganggu oleh makhluk penanggal. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita imbas kembali ataupun saya nak ceritakan sedikit dari mana asalnya makhluk penanggal ni. Daripada apa yang saya baca, perkongsian para penonton, saya berinteraksi dengan para followers of Malam Seram, ramai memberikan cerita yang agak sama. Ya, penanggal ni asal daripada sebuah kampung, yang mana dalam kampung ni ada seorang wanita. Beliau adalah seorang pengamal, dia adalah seorang pengamal ilmu hitam yang sangat dahsyat. Jadi bila dia mengamalkan ilmu hitam yang sangat dahsyat, pastinya dia ni berdamping dengan makhluk jin, kan? Jin tu yang telah penghuni tubuhnya harus diberi makan. Dan apakah makanan jin tersebut? Makanan dikatakan makanan jin tu, makhluk penanggal tu adalah janin, ya, bayi yang baru lahir ataupun wanita yang hamil. Kerana wanita hamil ini, bayi yang baru dilahirkan ini mempunyai satu bau yang sangat harum bila dihidu oleh penanggal tu. Jadi dekat kampung ni ada seorang wanita, dia pengamal ilmu hitam yang teruk, dan kemudian dia pun berumah tangga dengan seorang jejaka, kan? Dan jejaka ni pula kerja malam. Jadi setiap malam bila jejaka ataupun suami dia keluar pergi kerja, dia akan melakukan operasi penanggalnya. Apa dia buat? Dia akan duduk dekat ujung katil, kemudian akan terpisahlah dengan bantuan jin. Akan terpisahlah badan dengan kepala. Sama ada betul atau tidak, wallahualam, tapi ini cerita mitos lah. Kita akan terpisah badan dengan kepala menerusi ilmu hitam yang sangat kuat tu, dan kemudian dia akan terbang keluar daripada jendela rumahnya dan pergi ke rumah-rumah yang ada bayi yang baru dilahirkan, yang ada ibu yang sedang hamil. Dan kemudian penanggal tu akan menghisap darah sebagai santapan setiap malam. Jadi kekecohan tentang penanggal ni tersebar luas seluruh kampung. Daripada kekecohan yang berlaku, orang tertanya-tanya sehingga kan orang mula menuding jari ke arah sebuah rumah kampung yang terletak di bahagian dalam kampung. Dan cerita ini sampai kepada telinga suami wanita ilmu sihir ni. Pada awalnya suami tak percaya melihat isterinya yang sangat lemah lembut, bicara yang baik budi pekertinya, tidak sangka yang isterinya melakukan perbuatan tersebut, kan? Sehinggalah apabila saya rasa ni tuduhan tu datang terlalu banyak dan suami pun dah mula kurang yakin dengan isterinya, suami mula membuat perangkap. Apabila pura-pura satu malam tu suami dia pura-pura keluar pergi kerja, kemudian dia bersembunyi di sebalik semak-semak yang ada di belakang rumahnya. Suami menunggu dengan penuh debaran dan tiba-tiba suami ternampak, memang sah, kepala isteri keluar menerusi jendela rumah mereka, keluar tingkap dan kemudian mencari mangsa bayi baru lahir ataupun ibu yang sedang hamil untuk mengisap darah mereka sebagai santapan. Suami mengambil tindakan dengan segera, mengangkat tubuh yang duduk di katil. Jadi difahamkan penanggal ni kalau dia pulang ke rumahnya sebelum subuh, dia akan bercantum balik kepala dengan tubuhnya. Jadi dan sekiranya kalau badan tu dipindahkan ke tempat lain, tidak berada di tempat yang sama, dia akan menghadapi kesukaran untuk cantumkan tubuh badannya, kecuali badan tu diletakkan tempat mana yang dia tinggalkan. Jadi suami pun telah mengangkat tubuh isterinya dan mengalihkan tempat, lalu bersembunyi di sebalik tembok dalam rumah. Isteri pulang sebelum waktu subuh, masuk ke dalam rumah dan terperanjat apabila melihat tubuhnya tu dialihkan. Siapa yang alihkan tubuh aku ni? Tiba-tiba suami pun keluar daripada celah tembok. Kurang hajar, selama ni engkaulah yang melakukan perbuatan ini. Betul kata orang-orang kampung. Jadi isterinya pun rasa malu, lalu terpisahlah badan dan juga kepala buat selama-lamanya, hingga ke hari ini difahamkan makhluk penanggal berleluasa mengganggu kita rakyat jelata. Sama ada benar kisah ini ataupun tidak, wallahualam. Tapi kisah berikut ini dialami oleh pengirim kita yang bernama Kak Hamidah. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Kak Midah ada cerita seram nak share. Satu pengalaman kakak ni tinggal dekat kawasan Masling. Kisi tanya orang Masling. Rumah kakak ni depan tu dia macam ada bukit. Depan tu macam semak-semak. Mesti diorang tahu tempat mana. Dulu kakak duduk situ lama Kisi. Sejak baru kahwin sampailah kakak ada anak 5.
Tapi pada peringkat awal kakak baru berumah tangga, kakak pun alhamdulillah orang kata ni bunting pelamin. Bunting pelamin tu apa Tinggal ke komen kat bawah. Dan selepas tu kakak pun dapat zuriat kan. Waktu kakak sedang menghamilkan anak yang pertama, suami kalau kerja malam, nanti setiap malam dekat tingkap akan bunyi macam orang ketuk-ketuk tingkap dengan menggunakan kuku. Tek 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 tek. Dan pada awalnya kakak tak indahkan lah, tapi lama-kelamaan menyeramkan dan membuat kakak meremang kerana kadang-kadang terdengar bunyi macam kucing mengiau dekat tingkap. Seolah-olah dia macam suruh kakak buka tingkap dan selamatkan kucing tu. Bayangkan, pukul 11, 12 tengah malam, 1 pagi, tingkap. Kakak ni tinggal tingkat 5 tau. Takkanlah kucing boleh panjat sampai tingkat 5 ke si? Nanti luar tingkat dengar. Seolah-olah dia macam suruh kakak buka tingkap dan selamatkan kucing tu lah. Tapi kakak tahu dekat luar tu bukan kucing. Mustahil. Dan gangguan berterusan. Sehinggalah kakak melahirkan anak. Suami dah jumpa ramai perawat untuk bantu. Tapi kebanyakannya dia lari, kemudian dia datang balik. Tidak ada apa-apa boleh dilakukan kecuali kakak menjaga anak dengan diri kakak supaya tidak membuka tingkap dan tidak berada di luar rumah selepas pukul 10 malam. Jadi itulah yang kakak buat Casey. Kadang-kadang tu ada juga makcik-makcik kakak sarankanlah untuk letak barangan-barangan tertentu dekat tingkap. Antaranya seperti pokok lidah jin, antaranya seperti besi biryani, paku panjang. Itu semua kakak dah buat. Tapi itulah Casey, kadang-kadang orang kata perkara-perkara macam tu jangan sampai menjadi syirik. Kerana kita percaya dengan paku besi biryani itu boleh menyelamatkan kita. Akhirnya kakak utamakan baca-bacaan Al-Quran, zikir-zikir. Alhamdulillah sampailah anak bayi kakak selamat dilahirkan. Sekarang kakak dah ada 5 orang anak. Semua pun dah besar panjang Casey. Tapi itulah kenangan sampai sekarang bila tinggal dekat Masling, gangguan makhluk penanggal. Saudara, bagaimana? Kalau anda ada kisah seram, boleh tinggalkan komen dekat bawah dan ceritakan pengalaman anda. Selamat Malam Seram.